Selamat datang Channel Timur. Kami hari ini ada buat satu bulan 6 yang stok update. Sorry yang kita lambat sikit update sebab kita tengah buat renovate. Untuk kita punya kedai dekat depan. Kita nak upgrade kita punya showroom, so ada sikit-sikit benda yang kita kena uruskan. Okay, so finally ini masalah kita nak bagi tahu abang-abang yang tengah cari motor kita. So sebab ada pakcik-pakcik, ada abang-abang datang, bila mau bagi tahu stok update, tengok dekat video ini YouTube, tak ada jumpa. Bila dia mau buat. So, sorry ya, sebab ini video kita akan buat 1 bulan sekali. So, kita cubakan bagi tahu semua motor yang kita ada. Okay. Kita pun harap kita punya motor ini yang berkualiti. Bagi you tak ada masalah. Second, memang ada sometimes ada sikit masalah, tapi tak apa. Kita kalau boleh, kita settlekan kasih abang-abang. So, saya harap you suka ini video. Kalau macam biasa, depan saya akan cerita sikit motor besar. CC besar 1002 punya series sampai naked bike. Nanti sampai mid number 43 adalah medium bike. Means dalam 800cc. Fairing bike sikit. 250 series sikit. Atau depan-depan lain ni campur yang motor. Okay. Lebih kurang dalam 100 biji. Saya rasa ada. So stay tune. Kalau boleh minum kopi sikit. Apa ke sikit. Makanan ke. Boleh sambil tengok. Sambil cerita sikit. Okay. Sebab saya rasa kalau boleh. Saya nak lebih fokuskan motor yang condition ini. So kalau abang-abang yang betul minat. You boleh tengok lebih detail. Kalau you rasa boring, you boleh tekan 2 kali ganda punya speed. Untuk cepatkan dia punya speed ni. Ini yang tips yang kita boleh share bagi awak. Okay, so kita mulai dengan satu GTR 1004. Tahun 2013, okay, siap sekali dengan Leo Wins punya exhaust. So, I nampak body sini memang cantik. Dia ada satu slider sekali. Fork pun dah leaking, memang cantik. Saya pakai Mercedes lagi. Okay, dia sudah pakai satu ini, okay. Dia tak ada pakai satu cover. Sometimes ada orang letak cover dekat sini. Tak mau kena batu. Tapi ini dia sudah tambah satu stiker lah. Okay, windshield. Okay juga, besar. Okay, ini pakai keyless ni. Ada lah, ada tak abang yang tengah lagi cari GTR? I think still ada ya. Sebab ada orang mau speeding juga ni. Cantik lagi. Tune box ada kiri kanan. Memang cantik. Okay. Satu jentera yang terbaik. Ni package abang boleh bayar 10,000, 15, 25,000. Print screen saja. Same bagi kita. Syok. Okay, kalau abang mau trade motor, bagi tahu 650 ke 1000 ke versus 1000 ke. Ini satu motor yang sesuai. You biar geng besar biar nak laju biar, ini boleh angkat. Tak banyak dalam pilihan sekarang sport touring. Sebab kebanyakan factory tak ada keluar sport touring. Mereka sudah tengok analisis adalah sekarang orang trend kepada touring bike. So production ini susah jumpa. So ada mau pun kena jadi second hand. Tapi ini kita nampak second ini memang akan cantik. Okay. Tapi kita akan buat sikit servicing sebelum kita jual lah. Okay. First satu GTR. Dua ada satu GS. Ini motor customer kita. Main cantik. Baru buat satu interchange. Plate baru 6892. Ni pakai keyless punya, pakai TFT meter. Dia ada sekali bagi awak 3 BMW punya original box. BMW GS 3 box. Lagi satu Ultra Power exhaust sudah siap datang sekali dengan motor. So untung lah kalau abang-abang yang beli. Cantik. 2018 punya motor GS, okay. GS kecil sikit, tangki tak besar. Tapi bila pakai memang ringan. Tapi itu GSA, tapi itu pun GS juga. Okay, mileage berapa tengok dekat sini. 55,000 km saja. So ada bar riser, engine guard ada, handguard so ada siap. Okay, so sekali memang cantik dah ada jatuh ya. Ini owner dulu beli dengan sekian kena kita. So dia sudah pakai 2-3 tahun. Motor ini masih cantik. Cuma dia banyak motor. 5 biji motor. Sebab tu dia tak ada banyak pakai. Sekarang dia trade in pergi motor kecil. Husky. Okay, Husky. Tapi motor ini memang cantik. Dia sudah pakai. At least dalam hidup dia sudah pernah try apa itu GS. Tak ada mengecewakan dia. Satu motor yang baik. Okay. Nombor 3 kita ada satu GS 1000 tu. Ini untuk abang-abang nak tambah keluar banyak wang ni. Ini harga banyak baik. 51,800. 14 register, 15 register lah. Sesuai untuk abang upgrade dari 650. Value for money macam biasa. Ini adalah installment dia.
Kalau dia berbudget dalam 20,000, 814 untuk 5 tahun saja. Okay, ini pun ada 3 box. Akrab punya exhaust pun sudah siap. Ini pakai aluminium ya. Tadi itu pakai Vario box. Ini aluminium box. Okay. Cuma kalau dia nak tukar tayar saja. Tayar dia tak cantik sikit. Okay. Tapi luaran memang okey. Tak ada apa. Spotlight ada 2. Okay. Nombor 4. Versys 1000. Mileage 13,000 sahaja. 5,000 punya aksesori sebab dia sudah pasang 3 box. Crash bar atas bawah. GS ADV ni. Windshield besar dia sudah tambah. Okay. Kalau ada abang mau cari Versys 1000, mau 4 inline ya. Dia boleh angkat ini. Bunyi shock. KTRC, ABS, semua dia sudah complete ada. Dia ada 3 range, dia panggil standard, SE ataupun high spec. Itu spec lah. So itu pakai aerotronic ni. Ini adalah standard spec. Tapi standard spec sudah siap semua barang bagi awak. Cuma tak ada aerotronic suspension sahaja. Okay. Mileage yang penting rendah 13,000 km saja. Harga 568. Okay. Ataupun Versys, bukan Versys, ini Tracer 9. Ini masalah biasa Tracer atau MT. Ini mesti tapi nanti kita tukar signal. Ini color bukan original, ini panggil Nano Grey. Dia sudah spraykan, dia nampak berlainan sikit. Tapi nampak cantik, sprocket rantai cantik, tayar belakang pakai Michelin. Tak baru lagi, cantik. Exhaust rev, dia sudah pasang full system. Okay, kalau abang nak something ada barang ni, ini pun sudah pakai damper, sudah ada siap. Windshield original. Mileage 39,000. Spotlight sudah ada siap. Complete. Power 890cc. Okay. DP harga kita jual sekarang 528 saja. Deposit serendah boleh bayar 10,000 saja. Bulan-bulan 859. Untuk dalam 7 tahun. Okay. Satu Tracer yang baik. Kalau market sekarang dekat 70. So, you boleh jimat dalam 20,000 lah. Okay. Satu motor yang baik. Kalau you beli second ini pun tak ada rugi sangat. Ini original barang masih ada lagi. Next, kita tengok ini Tracer GT. Tracer GT Maya cantik ini. Tayar depan belakang Maya Cun, okey. Mileage kalau tak siap ini macam berapa? Tengok meter sekejap panel dia. Mileage dia 34 km saja. Maya cantik. Cun. Motor yang baik. Dia sudah pasang crash bar. Spotlight tak ada. So ini abang agak standard. Kalau abang mau cari standard condition, you boleh angkat ini. Tayar depan belakang. Tayar belakang cantik. Depan RSI kena tukar. Tapi fork bebas leaking lah. Tapi cover set dia memang cantik. Ini adalah 2021 punya. Silver hitam. Ini color dulu main hot tu. Ini. Sampai orang nak ini juga color. Tapi itu dulu ada merah. Silver ini selalu pilihan yang agak orang demand ini tinggi sikit lah. Sedang cerita sikit. Okay, motor cantik. Harga I jual sekarang berapa? RM41,800 saja untuk 221 dia. Motor 34 km saja. Okey, boleh cepat. Sesiapa yang minat ini rezeki awal lah. Okey, ataupun ini F900 XR. Cantik. 3 box ada. F900 XR 2 silinder. Sidebox, door box, semua complete. Mode, road mode, rain mode boleh. Horn, horn, spotlight, kuning, putih, semua boleh. Okay. Ada gaya sikit. Kalau memang tinggi sikit, tekan saja. Sini ada satu, dia senang. Dia tekan saja. Dia boleh naik, ada turun. Okay. Agak friendly use juga. Okay. Motor soal mood ada, ABS complete ada. Ini lagi boleh tengok TFT meter untuk tengok di menu. Bluetooth connection rasa boleh ini. Okay ya. Okay. Nampak. Ini setting Bluetooth connection, phone, media, navigation boleh. So agak canggih juga dia barang. Standard macam GS 1002 punya instrument panel. Okay, satu model saja.
418 siap sekali dengan 3 box. I tengok market banyak orang jual 50,000 lebih. Tapi sekarang kita nak bagi offer dekat motor ini. Sesiapa yang dapat cepat tengok ini video, rezeki dia untuk dapat motor yang cantik macam ini. Okey, nanti cuci sikit, bersihkan. Suara mana cantik. Tayar belakang ni tak suara tak payah buat. Tebal lagi, standard exhaust lagi. Okey, 47 punya shark box. BMW punya box. Kalau tak silap nanti satu saya ada dalam kita punya storeroom. Brembo punya brake. Okey, crash bar sudah siap ada. Memang sudah full complete lah. Apa barang tu pun tak payah tambah. Nak campur BMW geng, angkat ini extra. Baru sekarang, wah mahal 80. Sekarang jimat separuh harga. Okey, sini kita pun ada lagi F900R. Siap sekali bagi abang Ultra Power exhaust. Oh. Nampak. Ultra Power Brembo. Kalau nak cari naked bike yang ada karakter BMW, you boleh angkat ini. Okay, ini panggil F900R. Lampu baru LED, cantik. Fork upside down fork. Okay, pakai Brembo punya caliper. Ini adalah original. Baru 80,000, so dia sudah pasang ini. Fork slider Evotech ini. Belakang punya bobin untuk protector punya sudah pasang siap. Tayar depan belakang memang cantik lagi. Ini tak ada accident apa ke, memang cantik. Nampak, tak ada kesan apapun. Sini pun cantik. Kita tengok mining ini 3 sudah tahu, ini motor perfect cantik. Tangki pun banyak cantik. Okay, habis sikit. Itu saja. Beli tak payah buat apa. Ada under warranty lagi under BMW. Kalau tak silap warranty 5 tahun. So kalau dia pakai 2 tahun means ada lagi 3 tahun warranty. Under BMW punya lah. So apa-apa sensor rosak ke, engine ke, semua ada under warranty kau lagi. You beli motor ini sudah siap. BMW punya original punya warranty. Mana macam cari. Biasa biar bagi awak 2 tahun. Ini 5 tahun. So harga 43.8 you sudah dapat warranty punya ini. Lepas tu low mileage, lepas tu accessory Ultra Power cantik. Okey. Untuk rezeki abang yang tengah cari mau lain ya, ini boleh angkat cepat-cepat. Okey, satu pilihan yang terbaik. Ataupun ini MT-09. Actually saya ada 3 biji, satu dekat bawah. So ini pun banyak cantik. Ini kalau abang mau touring style sikit, yang full accessory boleh angkat ini. Windshield sudah siap, top box sudah ada siap, exhaust standard, spotlight, slider, semua complete sudah ada. Macam biasa, ini signal saya akan tukar. Okey. 14,000 km sahaja. Cantik. Okay, deposit boleh bayar serendah full loan 5,000 ke 10,000, tak ada masalah. Senang apply untuk ini. Ataupun you nak biar sikit ada exhaust siap ya. Dengan sekali dia punya GB racing cover set, slider ke boleh angkat ini. Consider. Signal tengok sudah tukar. 20,000 km saja. Cantik juga. Okay, 40,800. So harga dia lebih kurang. Okay. Ada 2 biji MT-09 kalau abang berminat cari biar V3 punya. Okey. 6. So kita ada CBR 64RR. Okey. Bagi abang-abang tengok ni apa you akan dapat dekat motor ini. Okey. Slider you akan dapat, cover set untuk protector sudah dapat. Tayar depan belakang kita akan baru bagi satu set baru bagi abang. Untuk abang yang nak cari CBR ini, you tak payah buat apa. Fork bebas leaking. Tayar dapat baru. Harga sekarang berapa I jual? 36,800 sahaja. 368. So dapat satu tayar baru lagi. So you nak 4 inline, mau bunyi biar boleh angkat ini. RR model. Jawa SFF BP. Dengan phone holder pun sudah ada. Okay. Atau mah hitam. Hitam ada buat lain tambahan sikit. Dua-dua lebih kurang harga 38 saja. Okay, mari kita tengok. Ini ada satu Mazda Sportster S. Agak banyak orang cari kita untuk beli.
Mereka cakap lebih laju pada S-Max lah. Betul tak? Boleh komen bawah abang. Yang abang tengah pakai S-Max, pakai sekejap, ini modal pula jadi hantu kejap. Ada tak? Kasih abang tengok sikit. Model ini agak top. Pakai keyless, TFT meter, engine 250. Okay. Dia punya cutting macam Ducati Panigale depan. Itali punya lampu memang lawa. Depan signal LED memang cun lagi. I suka dia punya ni. Side mirror. Boleh lipat tau. Macam mana lipat lah. Oh. Tekan sikit. Nampak? Dia boleh lipat bawah ya. So kalau rumah awak limited. Maya motor punya. Ini boleh lipat. Nampak? Dekat sini. Ini. Boleh adjust. Okay. Agresif juga dia punya ini. Motor. Kalau abang saya macam I. Nampak? Wah selesa. Kadang-kadang macam I biar tinggi 173 ada skuter ni ya. I biar kaki dia sudah sampai sini macam. So maya sempit. Okay, itu macam 150 punya. Tapi ini 250, dia bagi I seat yang luas sikit. Bila kita bawa memang lain. Laju juga. ABS model sudah siap. Okay. Kalau mau buka itu seat apa ke, tekan dekat sini saja. Ini untuk view dia. Seat dia. Agak besar. Kalau mau letak barang, helmet, satu kecil satu besar boleh, tak ada masalah. Kalau mau beli bracket GV, ada ready stock. 200 saja. Bracket, tidak ada jual. Lampu lumayan cantik. Kasih abang racun-racun sikit. Ya. Start kasih tengok. Handsome tak? Main lawa tau. Jarang nampak lampu belakang seksi macam ini. Tengok. Ini macam super pipe yang agak handsome. Ini pakai double suspension. Okay. Handsome gila. Satu model yang cantik. Harga pun maya cantik sekarang. Berapa abang? 20,000 lah ini motor. Rendah sikit boleh tak? 17,800 saja. 17,800 sudah dapat satu sponsor mudah. Okay. Loan boleh bayar deposit 1,000, 1,500 boleh. On the road 18,000 lebih sahaja. Berminat? Letak modal sponsor S. Ada. Ready stock ada. So abang tapi ini motor sometimes kena tunggulah sebab dia share satu production line sama dengan Suzuki. So bila Suzuki production, dia tak ada production. Dia production, Suzuki tak ada production. Adik-beradik kongsi satu line. Okay. Tapi boleh nampak sekarang memang agak famous lah. So sometimes kena tunggu waiting list ya untuk motor ini. Dia bukan terus ada ni, dia kena tunggu ni. Okay. Tapi kalau abang berminat boleh WhatsApp dekat kita, booking sikit. Kita akan cepatkan stok kasih abang. Okay, untuk abang-abang yang tengah tengok ini, satu pilihan yang baik untuk 250. Mau pakai Jerry Ride memang tu memang cantik sebab ini bagus apa? Skuter kalau tengok elegan lah, panjang. Tapi ini dia sport skuter. So dia pendek sikit. So kalau kita masuk town senang. Okay, dia bukan pendek sangat. Dia sini panjang. Untuk rider memang main selesa. Dia memang cukup panjang. Okay, kalau pillion dia kecil sikit. Tapi kalau abang punya sepasang ada besar sikit, ini mungkin kena letak consider lah. Tapi kecil, okey, memang mantap. Okay. Tapi ini motor design untuk rider. Mau bagi you confident, mau bagi you shock, mau bagi you excitement dalam riding ni. Bagi riding experience memang not bad ini motor. Okay. Charging pun ada. Ini ada spana satu. Okay. Ini letak barang. Tekan ni. Ni pun tekan dulu. Ni. Keyless. Okay, ada satu. Boleh letak barang. Okay. Tekan. So boleh. Charging port. So jumpa dia dekat sini. I nampak orang dia letak apa? Dia buka ini cover Dia pasang itu mount phone. So dia punya mount phone dekat sini. Dia boleh nampak. So charging senang sikit lah. Ataupun orang buat adjustable punya suspension, pernah nak tengok R&D. Buka macam Forza punya. Naik turun. Ini pun Maya bergaya. Okay. So ada orang suka buat Maya barang dekat aksesori ini. Memang cantik. Ataupun yang pasang bar riser pun ada. Bar riser sebab kadang-kadang orang dia tangan pendek sikit. Dia mah tegak santai. Okay Syazah.
Dia tengok I tapi high tension tau. Okay. So, ini sikit untuk modal. Kita tengok lain. Okay, saya datang balik. Okay, ini series cerita sikit. 4 silinder punya motor, harga mau cantik cun-cun ni. Okay, kalau boleh buat loan ni. Ini model semua boleh buat loan. Okay, boleh kita tengok ini AJ6. Mileage original 19,000. Siap, bagi awak. Yoshimura Jos. Melawa. Tayar cantik lagi. Deposit boleh bayar 500, 470 21 bulan. Ataupun deposit 4,000, 390 untuk 5 tahun. Oh, tak apa, sudah siap. Kalau tak mahu boleh buang. Senang saja, cabut ini skru saja. Okay, Yoshi biarlah ori mah ini. Mahal punya barang. Akra, bukan Akra, ini slider, spotlight. Semua sudah complete. Nampak malam memang nampak. Kalau abang-abang ingat nak Ahad pergi combine dengan kawan ke, jalan-jalan pergi makan ke, cari makanan yang baik, ini motor boleh follow. Kalau abang-abang pakai 650, 800 ke 900 ke, itu. Ini motor mesti boleh follow. Sebab dia 4 in line. Dia tekan sikit dia semari. Okay. Kalau dia takut, dia first beginner, takut motor laju, ini boleh. Dia santai saja. Dia tak ada agresif sangat. Sebab dia punya tuning untuk comfort. Dia bukan untuk laju. Walaupun dia punya CC6 Carol, orang ingat dia R6 engine. Tak. R6 engine, dia tuning tinggi. Tekan mari. Tapi ini comfort. Santai. Okay. Satu baik, pilihan yang baik kalau abang nak pakai untuk 4 in line, beginner. Mau follow kawan-kawan, mau laju. Mereka cakap, jangan angkat motor yang tak laju. Ini mau laju boleh, tak mau laju pun boleh. Saya ada biru, ada satu putih. Biru dekat mana? Tak apa. Tak mau tengok dia dulu. Okay, CBL ini 65F. Okay. Slider, crash bar. Okay, original cover set. Exhaust tukar. Harga kita jual 238 saja. Not bad. R sana. Ini F. CC sama. Cuma dia punya lampu, suspension lain. Sebab tu dia punya murah sikit, 238. Dengan itu harga dalam 12-13 ribu beza. Okay, tak mau belanja banyak wang, boleh angkat ini. Ataupun QJ. QJ motor. Okay, 15,000 km sahaja. 4 inline, TNT engine. Lebih famous kalau Malaysia sini cakap TNT 600. Ini QJ adalah dia punya upgrade version. Bagi you TFT, lampu macam J8, tangki kecil sikit. Lepas tu dia punya ini lebih sport sikit. Bagi you ABS. Dulu tak ada. Tapi ini sekarang sudah ada. Bunyi nampak lain. Keyless charging port. Oh. Baru boleh kata harga okey lah, 35,000. Okay. Tapi baru sekian kali beli dengan kita 238 saja. Dia sudah dapat 4 silinder punya QJ. Okay. Harga tak bagus juga, cantik juga. 2022. So baru pakai 3 tahun saja. You nak baru, nak spek tinggi, boleh angkat ini. Satu pilihan yang tertinggi. Deposit boleh bayar serendah 6,000. 12,000 ataupun loan kedai. 12,800 tu boleh. Okay. Ataupun ini. Pakai daily ride. Ini pun boleh. Kawa Jack 650. Mileage saya suka. 19,000 km. Tayar belakang cantik. Depan pun maya cantik. Tak payah buat. Memang cun-cun. Nampak bulu-bulu pun ada. Slider sudah siap. Standard exhaust. Okay. Memang cantik lagi. Signal sudah tukar. Okay. Ini pun sudah tukar. Windshield ada. Okay, harga dia pun tak mahal, 17,500 saja. Dia sudah dapat satu 650 ABS. Okay, kawan punya motor dia pakai saja. 10 tahun dah lah. Pakai sebab apa? Dia punya spare part senang cari. Dia mau cari servis pun dekat Grand Marie so ada dia punya kilang. Ataupun dealer pun so banyak untuk dapatkan dia punya spare part ini. Okay, model ini still keluar lagi dalam market. Dia panggil Jack 650 TFT. Lampu upgrade TFT. Kalau ini dengan ini lebih kurang, cuma dia berbeza TFT dengan body size mungkin lain sikit. Itu sahaja. Okay. Kita sini ada satu apa? ER6F.
Sebelum Jack 650 ya. Ini F series. Ini mesti sampai orang baru masuk siap. Ataupun baru sampai dia parking dekat sini. Cantik top box sudah dapat. Tayar depan belakang okey juga. Ini ada satu spotlight. Cover shade standard cantik. Okay. Masih cantik lagi. Ini ada V2 sebab dia ini seat dia splitkan sebelah dua. Nampak? Kalau V1 dia straight ni. Lampu suara lain suara lain. Enjin lembut, oh ya patut lembut 45 km saja. Plate 7359. Oh, ni customer I punya, so ingat. Customer saya punya. Dia dulu suruh beli dengan I, mau pakai, lepas tu tak pakai. Payah motor. Lepas tu dia jual bagi dia kawan. Ini sikit. Ini sikit tak cantik saja. Tapi tak apa, memang cantik. Ini motor I kena. Dulu I punya tangan jual punya. Lepas tu I punya tangan angkat balik. Memang cantik. Tak payah buat apa. Harga 12.8 saja. Pakai lantai cantik lagi. Cuci, minyak hitam tukar. Suara maya cantik. Spotlight suara ada. Horn saja mau tukar. Lain tak ada apa. Masih boleh buat loan lagi abang ini. Walaupun dia bertahun lama. Tapi ini motor sebab reliable. Sebab tu finance pun berani bagi you finance. Kalau motor tak cantik ada masalah biasa finance dia tak mau bagi loan ya. Tapi ini dia bagi lagi. So that's mean apa? Ini dia punya repayment cantik. Motor tak ada masalah sangat. Okay. Sikit info yang I kongsi bagi abang. Okay. Dia 8 ABS. Ini pun banyak cantik. Semua cantik. Tak boleh. Ini boleh cakap okey juga lah. Hitam original. Stiker semua nampak ada lagi. Carbon 4 dekat sini. Exhaust upgrade. Tayar okey lagi. Slider. Engine guard semua ada. Mileage 49. Receipt apa lah. Dia dah bagi kita receipt. Cantik. ABS model. Gear indicator ada siap. Fork bebas kicking. Okay. Ini radical cut pun suara ada. Memang cantik. Okay. Best. Ini ada lagi phone holder. So kalau abang nak model baru sikit. Ini adalah 16 punya. So dalam market 9 tahun. Okay. Sebab ini susah jumpa lagi. Ada orang nak dia punya lampu yang ganas. Ini boleh angkat. 16 ada ABS, mileage 49k, so about VC. Boleh consider. Deposit boleh bayar 3,000 ke pun boleh. Bulan-bulan 5 tahun pakai saja. Okay, motor suara cantik buat. Okay, cepat-cepat PM untuk ini. Okay, kita tengok next. Gen 9. Gen 9 ini nanti kita buat valve clearance. Sebab dia engine ada bising sikit. So, nanti kita buatkan valve clearance. Nanti kita buat valve clearance siap. Kita ambil satu video kasih abang-abang tengok. Nanti itu time kalau abang mau beli, kasih video tengok. Okay? Sekarang kita mau review dulu. Sebab bising sikit dia engine. Tak apalah. Bagi dengar apa itu bising. Okay. Okay. Bunyi ada kasar sikit. Okay. Nanti kita magickan. Buka tank semua. Bawakan valve clearance. Nanti kita cerita motor ini. Okay. Next kita tengok ini. Nazar Blade. Ini siapa ambil? Adib ambil ni. Okay, mari. Motor yang Maya baik. Masih orang cari lagi. V dia engine. V dia engine. V dia engine. 650. Ini saja. Ada Suzuki. Ini adalah Hyungsung Nazar Blade 650. Dulu kalau ada main motor, orang akan tahu. Oh, Nazar Blade ini besar tangki. Inilah dia. Tapi masih ada orang cari sebab harga dia mampu milik 650 punya CC tapi harga dia macam Waisuku. Tambah Waisuku Y16 boleh tak? Y16 sekian berapa? 8,000. Ini lebih kurang 8,000. 650 punya cutting. Tangki cantik. Tapi buat body cantik. Okay, cuma belakang tayar kena tukar saja. Fork pun bebas sticking. Nampak? Okay, cuma sikit-sikit. BNT barang itu tukar, motor suara cantik. Engine kita dengar start satu kali tek dia suara cantik. Okey, masih ada orang cari. Tak payah satu saja. 8,000 kira jual. Okey. Berminat WhatsApp kita. Mari kita tengok next.
Oh, ini I suka. FZ8. Saya buat review ini, saya ingat ini sekejap saya jual ni. Tak apalah, I buat sekali lagi. 2 hari lepas kita buat satu video ini. Tapi rasa ini motor memang cepat ni. CBO Japan. Recon bike. 2021 register. Malaysia 35,000. Styler, radiator cover, tayar baru, fork bebas seeking. Tangki original. Stiker lagi ada Yamaha Corporation Ltd. Exhaust sudah siap. FZ8 800cc. Bar reservoir masih ada. Kalau Imam cari yang ada berapa? FJ6, FJ8 Phaser. Tiga lain. Tapi bagi saya suka 8 sebab apa? Saya suka lampu dia. Nampak cantik sikit. Lagi satu di sisi 800. Lagi satu tak banyak dalam market. Saya suka barang-barang yang real ni. Mana cantik. Nampak? Cutting dia lain. Body frame dia pun lain. Okay, nampak aluminium body frame bar ni. Besar ni. Nampak cantik. Kalau you tengok LJ6 biar mari. Kita compare tengok. Nampak? Kecil, nampak dah? Nampak dah? Ini pakai besi saja, nampak? Macam tadi tu FZ8 besar aluminium bar. Nampak? So ada beza, ini CKD. Ini untuk mass production ni. Mass production means dia mau bagi semua orang ada chance pakai. So dia bagi harga yang lebih murah. Tapi itu premium sikit. Dia target tak Maya dalam 1 tahun dia pun dah jual Maya ni. Sebab ini dia target kepada orang yang nak barang yang baik. Sebab tu bila tengok ini motor semua banyak seksi nampak. Ini yang lain macam body frame. Ini barang semua mahal. Nampak kualiti dia memang lain sikit. Ini swing arm pun soal lain. Dia bukan macam dia tak boleh tengok AJ6. Ini different level. MT-07 biar orang dia boleh consider ini. Kalau you mau pakai 07 pakai ride, you boleh angkat ini FJ8 sebagai satu option. Sebab MT-07 mungkin sudah biasa lah. 2 silinder. Ini 4 silinder. 4 silinder, 1, 2, 3, 4, 4 silinder. 800cc. Lagi satu handling dia ringan. Dia ada berat sikit, tapi tak berat sangat. Okay, itu agak cantik. Mesti ini kalau ada uang simpan betul. Okay, apa lagi yang boleh cakap? Ini sajalah 238. Rasuin mari. Ataupun ini lepas apa? Kita ada ini pun cantik. Import dari Japan. Okay, Suzuki Motor Corporation made in Japan. Ini tak boleh start macam ini. Di tengah kelas. GSL. ABS model. Saya suka lampu yang mana cantik. Dia ada karakter sendiri. Saya suka lampu-lampu macam ini tajam. Old style sikit tapi ada dia punya karakter. Okay. Apa dia pasang? Galipen. Ini asing dia pasang. Apa besar? Touchbar. Slider. Exhaust DP lighting. Tayar depan belakang maya cantik. Lagi nampak ini. Dia punya seat ini maya besar. Maya lembut. Oleh 19,000 sahaja bang. Tak ada motor dia, tak ada masalah ke motor. Baik. Okay. Dulu I jual berapa? 50,000 pak. Dia tak ada TCS tau. Lagi time dulu fight dengan Z9. So ini model dia jarang orang masuk sebab persaingan itu lain. Tapi kalau orang suka Suzuki, quality dengan margin backing yang less, angkat ini. Nah real, dah baik, dah simpan, bayangkan ini. 10 tahun lagi tak lahir ini motor. Cuma mungkin Pop kena buat. Tapi ini motor tengok, dia jaga memang cantik lagi. Dah lah leaking. Okay, tayar buat ini sudah buat siap. Ini pun banyak bersih, tengok exhaust pun banyak bersih. Pasti memang jaga. Dia tukar SADV dengan saya. So saya tahu dia pasti memang jaga motor. Okay, untuk abang-abang yang tengah cari motor macam ini, ini dua pilihan bagi you. 238, 268. Okay, mari kita tengok lainnya. MT-09 pasti ke motor. Okay, lepas tu yang siap bagi you combo bracket original daripada sedia ada. Signal pun original.
standard exhaust. Engine guard. Semua ada. Malah dia kalau 23,000 saja. Tapi bagi dashcam Hyperpro punya itu suspension. Agak 378. Okay. 378 2 okay. Deposit boleh bayar serendah 6,000. Enggak 35 atau 7 tahun. Ada ini atau itu. Itu satu kali exhaust. Ini satu kali exhaust. Exhaust siap. EMS suspension ada. Okay. Charging port semua dia sudah complete ada. Ini bezel RM1,000. Okay. Ini mau suatu kali ada atau tidak. Pilihan tengah awak. Okay. Ataupun Ducati Monster 797. Okay. Collection yang baik. 268 tahun 2222. Okay. Tulis dengan 3. Deposit bayar pakai loan je dah 13,800. Ada pakai Brembo Aero exhaust. Kalau ini mah tangki besar ni. Tangki besar Ducati ya. Ini boleh pakai ini. Sisi besar sikit, engine lebih reliable sikit. Okay, ataupun 07. ABS ini ada Yoshimura. Wah ini Yoshi Alpha man. Yoshimura Alpha ni. Usah full system bang. Tapi ini saya rasa kopi ni. Tapi nampak macam pendek. Bunyi start tengok macam mana. Oh ini lagi ada satu damper. Wah ini barang ni. Damper. Tayar pun kecil lagi. Bunyi okey. 23,000 km saja. Bebas kicking. Tayar pun okey lagi. Oh. 288 saja. Deposit boleh bayar 4,000 ke 5,000. Kalau masalah. Oh ini dia ikat sekali dengan dia punya ni tank ni. Lain sikit. Suspension. Okay, tapi color dia cantik. Okay. Kadang-kadang color faded ni. Tapi ini condition dia cantik. Berkilat lagi nampak ada kat sini. Berkilat. Pencin tak ada. Memang berkilat. Rim pun berkilat lagi. Walaupun saya ingat ini 19 ke 20 punya gear mat. Tapi motor dijaga dengan cantik. Radiator kau pun sudah ada. Okay, cantik. Okay, ini untuk siri untuk naked bike. Mari tengok lebih. Mari follow kita. Okay, next video.